Tak apa, tak apa. Kau stop dekat situ. Stop. Lepas tu kau masuk kanan. Tuan dan puan, orang-orang visual, ciri-cirinya apa? Selepas ni, kalau anda bercakap dengan orang-orang visual, anda dah boleh detect dah. Okey, Tuan Sol ni orang visual ni. Jadi, kita kena show him contohnya. So, orang-orang visual, tanda-tandanya adalah mereka bercakap dengan speed of voice yang laju. Percakapannya cepat, laju. Nak senang, tuan-tuan tengok saya je lah. Saya cakap laju, tuan-tuan. Saya orang visual. Dan orang-orang visual ni selalunya mereka mementingkan penampilan. Dia, kalau macam contoh wanita, dia nak kelihatan cantik. Kalau lelaki, dia nak kelihatan smart. Orang Kelantan kata jangok lah. Jangok. Dia mementingkan kecantikan. Dia mementingkan presentation. Dan orang-orang visual ni juga, tuan dan puan, mereka ni, dia punya hand gesture ataupun tangan dia active hand gesture. Bila dia bercakap tu kan, Tuan Syafiq, saya rasa kita kena buat 3 benda ni tuan. Yang pertama, kita kena, maksudnya bila dia bercakap, tangan ni tak diam. Nak senang tengok tuan-tuan, kita tengok masa dia menelpon. Okey. Kau dekat mana ni? Tak apa. Kau stop dekat situ. Stop. Kau berhenti dekat situ. Okey. Lepas tu, kau masuk kanan. Bukan. So, maksudnya dia expresskan dia punya gambaran dalam kepala dia melalui dia punya gesture tu nampak. So itu tanda-tanda orang visual. Sekejap, kalau anda nak tahu cara nak baca orang, karakter orang dalam masa yang singkat dan akhirnya dapat mempengaruhi mereka, anda wajib join ke How to Read People and Influence Them.